Maksudnya idola kau lah. Idola dalam filem ke apa? Untuk buat short film, short film yang kau buat kat YouTube channel kau ni kan. Kan biasa kan ramai yang buat short film ni dah berjaya dekat YouTube kan. So biasanya siapa yang kau ambil sebagai reference kau tengok? Tak ada. Tak ada. Aku main langgar sebenarnya. Sebab aku minat filem ni daripada Pirambi lah. Okay. Jadi aku bangan jadi macam Pirambi lah. Maksudnya kau tak ada tengok orang-orang, contohlah macam mana nak cakap ayat dia? Idola dalam Bukan maksudnya kan contohlah pembuat short film kan ramai dekat YouTube channel kan. Kau pernah tengok tak yang orang lain punya? Aduh, Kita bergelap sampai lampu kau kena standby ni program lebih banyak. Next time. Podcast aku setiap episode mesti ada insiden. Aduh. Insiden kena halau lah, insiden lampu lah, ni lampu kena standby program lebih. Ni bukan power bank, aku tak sempat charge. Aku charge separuh je. Kau kena standby juga Yang tempat charge kau sambung je. Boleh. Ni tak masuk ke? Ni masukkan sekali. Kita masukkan sekali. Okay.